Alright guys, selamat petang. Okay, aku nak pergi kedai jap. Rasa malam ni nak makan daging. So, kita pergi beli daging jap. Baru selesai maghrib. Langit pun aku tengok, langit baru nak gelap geng. Apa pun, jom kita. Kita cari daging dekat Jaya Grocer geng. Panas enjin dulu. Alright. Tak tahulah hari ni tekak rasa macam tak nak makan nasi sangat. Sebab open house dah banyak kali, dah banyak hari kan makan nasi je. So rasa nak beli sayur asparagus, bawang putih. Aku nak makan daging yang simple-simple je, buat stick kan. So daging itulah, kalau makan kat kedai berapa dah, baik aku beli baru berapa puluh ringgit je daging tu. So kita masak sendiri kat rumah lagi puas hati sebenarnya geng. Alright, jom kita, let's go. Alright geng, let's go. Dah sampai kita, jom. Malam-malam memang hidup geng. Macam-macam ada kat sini lah. Alright geng, let's go. Aku beli sayur sikit, asparagus sikit, mushroom sikit. Lepas tu balik masak lagi geng. Jom kita. Macam ada. Sebab tu aku susah nak keluar dekat Putrahad ni. Kalau tak ada apa-apa, memang kalau orang meeting-meeting kat KL ni, memang aku payah sikit nak keluar. Sebab dia, yelah semua ada. Kau nak kedai makan, kau nak apa saja ada. Bank ada, macam-macam. Giant ada, Jaya Grocer lah, apalah. Itu yang bila orang ajak jumpa tu, kalau jauh-jauh tu rasa berat je nak hadap jam kan. Sebab Putrahad dia tak jam. Putrahad dia masih terkawal kan. Dia kalau kata, yelah kalau kau keluar dari Putrahad ni, masuk Elite, masuk Puchong, memang jam lah kalau peak kan, peak hour kan. Tapi at least dia banyak jalan kau boleh balik. Kalau tak nak ke ikut Shah Alam, kau boleh balik ikut Elite, ikut Subang Jaya, ikut Puchong. Dia banyak jalan. So pilihan banyak lah. Nak pergi mana-mana pun senang. Nak pergi KLIA, nak pergi ke Seremban, dia tengah-tengah. Maksudnya kau tak perlu nak hadap jam terlalu lama lah. Tu yang aku suka sangat area sini. So mana yang stay Putrahad, komen sikit geng. Setuju tak setuju geng? Putrahad ni dia mudah lah, dia mudah. Setuju tak setuju, cuba komen sikit geng. Alright. Kita dah sampai asparagus. Ni ada sayur sikit lah kita beli. Ada sayur, ada mushroom sikit. Mushroom kita beli. Ni apa benda nama ni? Daging cincang ni untuk nak buat kebab ke apa tah. So let's go geng. Ni aku masak geng. Okay, cendawan, pakai butter, daging, segala serbuk-serbuk. Let's go. Kita kasih. Alright, masak untuk bini malam ni. Jom kita. Oh, ini menu aku untuk malam ni geng. Itu dia masak untuk bini. Terbaik. Jom kita makan. Let's go. Alhamdulillah, sedap geng. Sedap ni? Ya. Sayur terbaik. Sambil tengok sinetron. Kejap. Jom. Mantap ya, mantap.
Alhamdulillah. Mami, air mami. Nak air? Nak air mami? Ada nak air mami? Okey, minum air. Oh yo, minum air budak kecil ni. Sedapnya. Makan apa tu? Makan banyak ni. Bulat dah pipi. Adik makan apa? Sedap? 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 Nyam nyam nyam. Bye-bye sikit, bye-bye. Bye. Bye kiss, bye kiss. Okay, good boy. Oh yo, okay. Okay, ready? Okay, ready? Okay, ready? Oh yo, okay. Alright gang. Kita nak pergi kedai. Pergi cari barang-barang dapur sikit. Tak tahu nak masak apa ni. Mona suruh beli ikan sardin mentah tu. Nak goreng kot. Nak rebus dan goreng. Lepas tu aku pun tak tahu apa menu hari ni dia nak masak. Sebab semalam kan aku dah masak untuk dia. Dia nak makan daging kan. Aku dah masak daging dengan sayur lah. So dia balas balik hari ni. Dia masak pula untuk aku. So aku ni tak makan banyak sangat sekarang ni. Lately ni aku memang makan sikit-sikit je. Tapi tak apa, sebab kawan dia ada rumah. Dia masak untuk kawan dia lah, dengan anak-anak. So jom kita pergi kedai. Aku dengan Petra. Let's go. Hai. Mana abang? Tak nampak abang ada seatbelt. Mana abang? Saya lock sikit seatbelt tu. Nampak dah. Abang pergi mana ni? Pergi mana ni? Kedai? Kedai ke? Nak beli apa? Nak beli apa? Lagi? Lagi? Roti dah sebut dah. Lagi beli apa lagi? Syuk. Okay, let's go. Bye-bye. Bye. Apa nak tengok ni, Daddy? Jangan lupa subscribe, cakap. Dan lupa subscribe, Like, comment, and apa nak angkat tangan? okay, angkat tangan. And share. Tak ada orang ke? Ada. Mana? Apa nak tengok? Security kat dalam. Let's go. Panas. Ni apa nak nampak ni? Turun slow-slow. Tak boleh pun. Terus slow-slow. Kanan ni tak boleh pun ni. Okay, nampak. Mana ni? Kak Daddy ni tak boleh pun. Boleh. Turun slow-slow. Turun. Ya. Selipar betul ke tu? Selipar terbalik lah abang. Panas lah. Apa? Kena apa tu? Sedap. Air apa? Air bunga. Cucuk ubi. Tak tahu nak masak apa. Kita tengok nanti. Jom. Let's go abang. Panas. Gayanya kita beli pucuk ubi, ikan sardin mentah, apa lagi tadi? Brokoli, ayam, apa lagi tadi? Kunyit, cili. Mana roti? Roti? Oh. Roti tak beli ke? Tak. Sekarang kita keluar lagi, okey? So, Mana balang? abang buka pintu. Buka, tarik. Abang bangun. Buka pintu. Tolak, tutup kuat-kuat. Tutup. Okey geng, setelah 4 tahun, 5 tahun pakai aku buka PPF yang dekat lip ni. Menampakkan lip aku macam baru balik tu. Tu bagusnya bila kita PPF. Ni sebab ni aku kena basuh sebab debu. So lip yang dah buka ni
Berkilat macam baru balik tu. Oh, bagus. Ingat nak dah 4 tahun dah. Buka je lah. Cuma aku ganti stiker je. Masuk stiker Maxton yang baru. Kotak stiker dia kan dah pudar sikit kan dah. Aku ni dah koyak ni stiker. So ni aku baru tampal stiker Maxton yang baru ni. Mantap. Ni semua aku PPF. Yang ni pun PPF. Aku PPF. So kalau buka ni jadi baru balik. Semua PPF. Ni semua PPF. Kalau buka ni jadi baru balik. Ni semua PPF. Basically semua aku PPF lah. Body semua PPF. Ni PPF, ni PPF. Kalau tak ada lagi nampak buruk dan banyak stone chip. So macam baru balik ke? Kau tengok berkilat dia. Disebabkan PPF je. Mantap. Kita untuk hari ni, apakah ini? Ni apa? Ni pucuk ubi, tapi pucuk ubi daun merah. Aku baru tahu pucuk ubi ada batang merah lah. Macam daun ketum lah aku tengok dah. Ketum merah, ketum hijau. Okay, ayam, ikan sardin. Alright gang, let's go. Tengok menu hari ni. Apa ni? Daun ubi goreng. Kita buat. Daun ubi goreng Woi, padu. Okay, ni bawang, ikan bilis, daun ubi. Ni sambal apa ni? Jadi kering. So ini hasil sebelum kan? Sebelum dan selepas. Mantap weh. Try sikit lah. Ni satu. Nampak kan? Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sup ayam. Saya tunggu dihidangkan di atas meja, geng. Kita dah siap geng, ikan rebus goreng. Ni yang tadi yang pucuk ubi tadi tu. Okey, dan sup. Let's go kita makan. Okey, geng. Alright, geng. Memang sayur yang pucuk ubi masak macam ni memang padu sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah angut. Dia ada ikan bilis. Dia ada bawang putih. Woi. Korang boleh cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tambah nasi dalam macam ni. So semalam aku masak untuk dia, Mona. Hari ni dia balas balik lauk yang lain macam. So selamat menyambung selera, geng. Korang boleh cuba lah. Pucuk ubi. Dalam tu ada ikan bilis dan juga bawang goreng. Bawang merah goreng, bawang putih goreng, cili yang aku tunjuk dalam video tadi. So aku makan dulu. Kena pula dengan ni, geng. Oh, ikan rebus goreng padu. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Apa? Tengok Ici. Okay, bye bye. Bye.